Assalamualaikum geng. Okey, kembali lagi kita. So sekarang ni jam lebih kurang 8-10 minit pagi. So sekarang ni kami nak shoot pergi ke Melaka. Jadi sebelum tu nak breakfast dulu. Dekat area Cyberjaya ni ada satu kafe, nama dia Pekan Ipoh Kopitiam kalau tak silap. So jom, hari ni cuaca sangat cantik lah. Dia cerita dah sekarang ni hujan. Dia belah petang lah, lewat petang ke malam lah. Tapi dia hujan, lepas tu sekali dia seriak balik, lepas tu sekali dia hujan balik dan dia seriak balik lah. Tapi cuaca pagi ni alhamdulillah cuaca yang sangat baik lah. Okay, dah akhirnya setelah berpeluh, banyak peluh, akhirnya jumpa juga kedai yang nak dituju tu, Pekan Ipoh. Sini ada orang duk main pickleball. Berhenti dekat hentian Seremban saat for toilet break. Hentian Seremban ni besar tau. Okey, kita akan exit dekat area Alur Gajah. Protokol Simpang 4, Alur Gajah dengan Tampin.
Bandaraya Melaka. Batu naik habis. Okay, jadi sekarang ni kita first plan dah tu nak pergi ke ni lah, Museum Kota Melaka. 30 kilo lebih kurang. So motor dah siap parking dah dekat tepi tu. Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan dekat sini. Dataran Pahlawan. Ni kotak Formosa. Kotak Formosa. Nama sejarah lu. Ni kotak Formosa ni warisan kebangsaan. Tak nampak silau. Tinggal sisa-sisa saja. Kita kena naik atas dulu baru boleh nampak ni kot. Ni boleh dikatakan benteng lah. Ha? Oh, Tugi buat. Tugi. Lepas tu Belanda repair. Bukan tahun 151. Bawa ni. Nombor sebelah lah. The only remaining part of the ancient fortress of Malaysia, Melaka, built by Alfonso de Albuquerque and by him named Formosa. Malaka. Lihat dulu bang. Exercise. Nak baca pun tak ada nampak. Tak faham. Nama ni, bahasa nama. Okey, tadi aku try baca tadi. Okey, rupanya ni tulisan bahasa bahasa Portugis kot. Dia pun translate kat sini lah. So kalau Esta sini, ni pun Esta jugalah. So kat sini dia beritahu this is the grave of Francisco Gonzalez and Mandela Janet, his wife. He was a major domo of this house of Our Lady that the mother of God for many years and died. 1568 tu. Dan banyak jugalah. Semua ada tulis kat sini. Sini pun sama. Kat bawah tu kubur Belanda. Kat situ pun ada kereta lama. Nampak raya macam museum ni dia tutup. Hari ni cuaca sangat cantik. Dia mendung saja. Ada kereta lembu. Angah tak tahu.
Oyam. Ni ada ke tepi tanah Melayu sekali. Arab Contingent Corporal Ali San. Tu ada yang ni Oh. Sekolah gambar. Kalau ni memang tak boleh masuk lah. Ni kereta lama. Brand Chevrolet. Tengok apa tengok nombor plate dah. Nombor plate dah mahal ya. BE52. BE52 itu elok lagi. Sini Istana Kesultanan Melaka. Kena queue ke apa? Oh tu dah ni tempat tiket. Ambil gambar dulu. Museum Kesultanan Melayu Melaka. Ni adalah replika lah, replika. Ini buat baru ni. Lahir termicik dia bukan original lah. 1.4 juta buat. Okey, sedikit update berkaitan harga. Kalau untuk dewasa RM10. Kalau dewasa tanpa IC RM20. Tapi yang ni dia replika lah. Tapi tiba-tiba orang ramai sangat jadi kami decide untuk tak masuk lah. Kami pusing area-area dekat area dataran ni. Okay, tengok sini ya. Melaka di mana segalanya bermula. Kerajaan Persekutuan. Saya bagi pihak Kerajaan Malaysia dengan ini menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan Malaysia telah bersetuju bahawa Melaka diiktiraf sebagai rasmi sebagai bandaraya bersejarah 15 April 1999 oleh Dr. Mahathir. Ni Sultan Melaka, Parameswara, Sultan Muhammad Shah, dia Iskandar Shah lah, Iskandar Shah, Sultan Muhammad Shah, Sultan Abu Syahid, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Alauddin Riyad Shah, Sultan Mahmud Shah. Ahmad Shah ni anak dia lah. Dekat sini 15 sebelah. Mahmud Shah ni yang mangkat di Julang. Ni bendahara apa? Tun Perpatih Pemuka. Tun Perak kena Tun Perpatih Sedang, Tun Ali, Tun Perak, Tun Putih, Tun Perak, Tun Putih, Tun Mutahir, Tun Mat Tepuh. Tun Koja Ahmad. Dia tak tahu tu. Ni ni macam mana? Betul-betul. Tun Hamzah tu. Tun Hamzah, Hantuah, Han Jebat, Hantuah, Hang Nadim, Koja Hasan, Hang Nadim. Oh, dia tukar-tukar tu. Okey, sini dekat bahagian kawasan Menara Taming Sari. Kita boleh naik benda ni. Up and down. Sekarang ni nak pergi check harga dia berapa. Maksudnya dia naik daripada bawah ni. Ada satu kawasan tu. Boleh tengok. Kawasan sini. Ni semua orang yang duk queue nak naik lah. Ramai kan? Ustaz nak jual ni sekarang ni nak pergi tengok harga dulu. Tengok harga dulu Ustaz. Macam ni ya. Memang. Ni kalau cuba harga admission lebih kurang dalam RM20 lah, RM20. Kalau yang ni RM25. Oh ni untuk malam 6 sampai 10, yang ni 9 sampai 6 petang. Tapi dia punya queue dia sampai ke belakang tu lah. Okey, dah selesai dah area sini. Sekarang jam dah pukul 4 petang. Jadi sekarang ni kami plan nak pergi Hantuah. Lepas tu nak lepak Pantai Kelembang, makan dan balik. Makan Hang Jebat mungkin kami tak pergi sebab dia dekat tengah-tengah pekan. Sekarang ni boleh tengok memang jam kaum yang kat area sini. Masa pekan lagi jam teruk juga lah. Ni kalau main nak kereta sakit jiwa kan.
Kita dah nak sampai dah dekat Perigi Hang Tuah. Situ orang boleh nampak tu tulis tu Perkampungan Hang Tuah. Sekarang tengah tunggu traffic light sat. Boleh nampak lah kat situ. Ada banner sekali Perkampungan Hang Tuah. Dia dekat je daripada kotak Formosa tadi tu. Okey, jom. Straight saja. Masih Jamek lah mana Hang Tuah. Okey. Kat sini ada ni. Perigi Hang Tuah. Kampung Duyung area sini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jom. Ni sekolah. Oh. Sekolah Kebangsaan Duyung. Okey. Ini hari Jumaat ada cuti ya. Tu Perigi Hang Tuah, Perkampungan Hang Tuah ambil kanan. Perigi Hang Tuah straight. Ni museum. Adik, straight tu dek. Ni museum ah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ni sini Perkampungan Hang Tuah. Jadi jom kita masuk dulu. Oh, pergi bos saja asalnya dalam ni. Betul pergi ada dalam ni. Ni dalam tu. Jadi jom kita parking dulu. So parking kereta tu. Straight. Okay, sekarang ni dah sampai dah dekat Perkampungan Hang Tuah ni. Dia kata kena bayar lu. Hang Tuah Center. Jom kita tengok harga berapa dulu. Perhatian, masuk pintu pertama sila bayar dulu walaupun hanya untuk bergambar di luar kawasan museum. Okey, sini Hang Tuah Center. Tiket dia RM10 lah untuk orang yang ada IC. Kalau tak ada IC RM20. So ni center punya rumah. Jom kita masuk dulu. Ni sini bina dia. Lalu ni jom kita masuk dulu. Oh, ada aircon ni syok. Ada aircon. Masuk. Jom. Sini takkan Melayu hilang di dunia selagi takkan bertegur pada agama Islam. Jom. Ruang Hang Mahmud. Ni ruang Dang Merdu. Jom kita ambil belah kanan dulu. Ni ruang Dang Merdu. Best sebab dia buat dari kawasan aircon lah. So, yang ni legasi dan warisan Hang Tuah. Kita start pada sini lah. Start pada hikayat Hang Tuah 1956. Lepas tu kita ada Hang Jebat. Mural di Muzium Negara Malaysia terdapat sebuah mural gangsa yang menampilkan Hang Tuah bersama ukiran tak Melayu hilang di dunia. So ada Puteri Gunung Ledang, Puteri Jawa, silat Malaysia, silat legenda. Kita ada Satria Tujuh Pahlawan. Anime ini mengisahkan kumpulan pahlawan Satria yang mempertahankan Melaka dari ancaman siluman sambil menyelamatkan Puteri Hang Lipoh dan animasi 3D Semangat Tuah. Kat sini Plaza Hang Tuah, sistem monorail Hang Tuah, Perigi Hang Tuah terletak di Kampung Duyung yang tadi yang kawasan sinilah. Monumen bersejarah pada 1977. Dipercayai digali oleh Hang Tuah sendiri, Masjid Jamek dan Semangat Hang Tuah. Tadi kita ada pass by tadi, ni ada stadium, ada makam Tanjung Kling, Melaka. Universiti ada dekat Pekanbaru, Menara Tamingsari tadi kita ada go through. Hotel ni dekat Indonesia.
Akademi Keperawatan Hantoh dekat Indonesia, dekat Jakarta. Yang ni Yayasan Hantoh Pekanbaru. Ni pun dekat Pekanbaru, Indonesia. Terus ada manuskrip, novel, buku khabar, tak Melayu hilang dunia. Ni kapal Diraja Hantoh. Okey, inilah kawasan legasi dan warisan Hantoh. Ni saja buat tunjuk cerita lah, perarakan dia raja macam ni. Kisah dia. Yang ni perarakan dia raja. Ni Hantoh utusan raja. Diplomat dan utusan kepada sultan. Sebagai utusan sultan, Hantoh telah diamanahkan dengan tugas-tugas diplomatik dalam medan perang. Inilah kapal Medam Berahi. Ni kehidupan tu. Suruh ni. Oh. Kena. Oh, tadi yuk. Oh ni kot. Kan dia semua kaki tu. Tukuk ni. Betul ni kaki kau. Dan ni pakai isteri pembesar macam ni lah. Ni pembesar. Ni keris senjata Melayu Nusantara. Keris amat berkait rapat dengan identiti Hantoh. Keris merupakan senjata tradisional Melayu yang mempunyai bentuk unik dan penuh dengan makna. Keris ini biasanya mempunyai bilah yang balon dan hulu yang diukir dengan seni halus. Keris Melayu bukan hanya sekadar sejenis senjata tetapi juga digunakan sebagai lambang status, kekuasaan dan keberanian dalam masyarakat Melayu. Keris sering dianggap mempunyai kuasa mistik dan mempunyai kekuatan rohani. Selain itu, keris juga digunakan dalam upacara-upacara adat Melayu seperti perkahwinan dan pertabalan raja. Secara keseluruhan, keris Melayu mencerminkan kebudayaan, seni dan nilai masyarakat Melayu dan hal ini dapat menjadikan sebagai warisan yang amat dihargai hingga ke hari ini. So kat sini kita ada keris hukum. Dan ni kita ada juga ni keris Jawa, keris Tok Chu, keris Jawa juga macam ni dan keris Majapahit Demak. Demak ni macam telah cerita Beramli. Jom. Ni ada anatomi. Keberanian dan kecekapan Hang Tuah menjadikannya tokoh yang cemerlang, menjadikannya terkenal di seluruh Melaka. Hang Tuah menghadapi banyak cabaran, terutamanya semasa menjalankan misi diplomatik ke Majapahit. Walaupun sering menjadi sasaran pembunuhan, beliau berjaya mengatasi semua rintangan dengan mengalahkan Hamid Sari yang menjadikan namanya terkenal di kalangan pejuang terkemuka Nusantara. Rumah Hang Tuah. Kubur tak jumpa. Kubur tak ada. Rumah dia putih. Low profile. Dia hilang ke? Dia lari balik. Low profile lah. Rumah apa tu? Tuan Jebat. Rumah tu. Dekat lah. Jom kita masuk rumah Hang Tuah. Ini replika lah, replika. Saya memperkenalkan dua mempelai macam biasa. Sambutan Raja Sehari, pakaian tradisional, makan, batak semayang, tari menari, Jumaat, menyerap air. Oh macam ni. Tahan dulu saya. Rik, buat tidur ni. Kejap dah. Oh, kaya. Yang Datuk ni. Datuk tak cuma. Kaya ni, orang kaya. Yang kaya, orang apa?
Bukan pakai paku. Tak pakai paku. Tunggu tu lah. Pakai santau. Tak pakai paku. Dia nak selak-selak je. Bubuk ni. Ya. Ini hantar. Ini ingat. Itu pun. Dia bertiga tu ada yang macam galang. Tu ada pintu oh ya boh. Oh nama. Okay, kawasan rumah Hang Jebat. Yang lu bagi. Tu buat ini. Rumah tradisional Melaka digunakan sebagai rumah Hang Jebat. Konsep rumah ini menerangkan keunikan sistem bina fungsi. Jom masuk. Lamin mahkota tautan hati. Senjata antik. Ruang serambi. Tinggi atap dia tu. Ni dah ni tengkolok. Ni set antara lelaki, antara perempuan. Almari. Mari sore. Dulu kan. Oh ni kaki lilin. Baku anyaman rombong. Acuan kayu. Kuih koya. Pelita. Ni pelita juga. Ayat bawah ni rehai. Oi gua. Mangkuk perak. Dan piring berkayak. Ya lu. Abang tu ya lu. Ha. Tu dati bubur nang. Sini rumah kawasan Hang Kasturi tapi still under renovation lah. Tiu. Oh, keris. Habis Keris. Pergi lah pergi. Pergi. Tunggu pergi lah. Oh tu jom. Pergi lah tu. Lekiu. Leki Kasturi. Kasturi sini. Ini Hang Lekiu lah. Lekiu dengan kasturi lah tu. Ni rumah bang. Kasturi. Ha. Ni Lekiu lah. Lekiu. Ni Lekiu. Leki. Kawan dia lah sahabat. Dia rumah pun dia penyadang tu lebih kurang je lah. Okay, sini kalau depan sikit ni kawasan Perigi Hantoh lah. Perigi Hantoh lokasinya terletak di Kampung Duyung, Melaka. Perigi ni dikatakan digali sendiri oleh Hantoh. Pada asalnya Perigi ni agak kecil tapi lama-lama jadi besar dan dalam. Tidak pernah kering walaupun di musim kemarau panjang. Okey, so pergi tu kat sana. Jom. Boleh baca dulu. Ibu bapa Hang Mahmud Dang Merdu.
Kawasan dia. Ya, nak minta. Kau nak banyak orang. Tuan tak try malam ni. Malam ni pergi dia. Dia kena baling kan? Ni, kamu buat sini. Ni dah kahwin ni. Bukan baling ah. Dia kena baling lah. Kamu orang tak buat benda ni. Ibu buat tu. Aku okey. Oh. Dia main dulu lah. Cara mengambil air di perigi. Bukan patutnya buat macam ni ya? Oh, dia tak jadi oh. Dia tak jadi. Oh, boleh lah, boleh. Baling. So boleh ambil ayak macam ni. Ni ayak perigi lah. Celup sikit boleh basuh muka kau. Okay, clear. Sekarang ni aku berhenti kat Shell. So kita ada lagi 3 bar. So mileage yang kita jalan sekarang ni 172.9 lah. So kita nak tengok berapa ringgit untuk pengisian kali ketiga. So aku akan clear dulu mati enjin dulu. Saya kita tengok berapa ringgit lah. Okey, so pengisian kali ketiga adalah RM11.68. Cuaca sekarang ni tengok pun dah gelap dah. So ada kemungkinan hujan lah lagi. Tengok dah gelap. Baru 6 suku by the way. Jalan agak jam lah. Jadi kita makan kat sini, Ujang Asam Pedas Klepot. Tu. Okay, ni apa yang kami order lah. Ni ada nasi pari sekali dengan nasi. Yang ni ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tenggiri satu lagi. So, nyempuk makan. Okay, jom kita ayuh pulang. Sekarang dah pukul 7 malam dah. Kedai makan tu sedap, serius sedap. Dia punya asam pedas dia tak pahit sangat. Aku makan asam pedas pari. Asam pedas pari set dia baru RM16 saja. So sekarang ni kami nak ikut jalan belakang dulu sampai ke Simpang 4. Ayah aku nak beli buah binjai. Lepas tu kita akan shoot naik highway terus lah. Okay, so buah binjai pun dah boleh lah. So sekarang ni aku dekat area Simpang 4. So nak balik ke area aku punya Airbnb tu lebih kurang lagi 100 kilo lah. So kita akan naik highway dekat area Simpang 4 ni lah. Dan kami pun dah berhenti pakai hujan lah. Sekarang jam 8 malam. Daripada sini, so lebih kurang estimation sejam setengah lah nak sampai. Tadi aku tengok fokus tadi dekat area sana hujan. Dan kita nak naik highway. So pakai baju hujan siap-siap lah. Saya nak berhenti susah kalau dekat highway ni.
Tembik Kanan, Kuala Lumpur. Sekarang ni baru lepas pada kawasan area Senawang. Dah nampak lah kawasan dah macam jam sikit. Belah kanan pun jam, belah sini pun jam juga. Kat sini hujan tapi hujan tak lebat lah. Dia macam gerimis macam tu. Sekarang baru 8 suku malam. Jam juga no. Okay geng, so sekarang ni baru sampai dekat area aku punya Airbnb ni. Sekarang dah 9.30. So okay, baru siap-siap kemas-kemas supaya esok nak keluar tak kalut sangat lah. So aku akan update untuk hari esok pula. Okay, bye. Selamat pagi geng, Assalamualaikum. So hari ni hari ketiga. Sekarang ni jam dah 9 pagi dah. Kami dah check out dah dan dah nak beransur pulih dah. Beransur balik, beransur pulang. Lepas tu sekarang ni jam 9 pagi jom. Sekarang ni kami nak naik highway terus lah. Jadi kami punya checkpoint first ni saya nak isi minyak pada breakfast. Lepas tu nak pergi melawat, nak pergi ziarah lah, nak pergi ziarah. Lepas tu adalah few stop yang kami akan berhenti lebih kepada makannya lah. Okay. So hari ni cuaca okay, cantik. Dia tak panas sangat. Kadang setengah tempat kan 9 pagi kan dah panas dah kan. Jadi macam hari ni 9 pagi pun cuaca dah masih mendung. Dan kita makan nasi kak wok Selayang. Nasi kak wok. Nasi kak wok aku tak boleh makan. Nasi kau mok aku tahu. Breakfast pun dah settle. Sekarang jam 10.45. Sedap. Apa roti canai dekat nasi kak wok tu sedap, sedap. Sekarang ni kami just ada nak apa nama light breakfast saja sebab lagi nak makan terus tengah hari kan.
Ni pun kira macam lambat jugalah breakfast. 10.45 baru habis breakfast. Okey, dah selesai dah ziarah keluarga. So sekarang ni jam 12.40. So sekarang ni kami on the way nak pergi ke ni lah. Dia nama dia tak salah aku Rusa Steakhouse kot. Dekat area Behrang. Sekarang ni aku dekat area Serendah. So kita akan ikut jalan lama lah, Kuala Lumpur Baru, lepas tu ke Tanjung Malim, ke jalan belakang. Okey, jom kita isi dulu Ustaz. RM13.50 lah. RM13.50. Sampai sudah di kedai je Steakhouse. Rusa bakang dah ada dah. Ni anak bakang ni. Tukang lah. Nak ambil apa? Anak bakar nak tukar apa? Tukang. Tukar apa? Bagi lebih kambing lah kambing. Kambing boleh kambing. So kambing kan ambil set ni lah. RM160. Lebih kambing. Puyuh dah ikut tak? Tak pok. Yalah. Hak ni. Ni dia usaha berani saja. Ni mesti berani kan? Ni Okay, so dah siap order dah. Lebih kurang dalam 160. Tapi memang blok dia banyak gila. So saya aku tunjuk lagi macam mana portion dia. Kawasan dia kat sini dia kat dalam Felda. Ini apa yang kami order dah sampai dah. Makanan dia bagi set dalam dan boleh request untuk minta sekali dengan pinggan lah. Okey, jom jemput makan. Makan budak settle dah. Jadi sekarang ni checkpoint seterusnya kami nak ke Lekir. Nak menggunakan jalan lama lah. Satu kedai ni dekat area Lekir, kawasan Lekir tu Mi Kari. Mi Kari kawasan Lekir. Dekat Sungai Tiram lah kalau tak silap. Sekarang jam ke 3 petang. So dijangka ke sana akan sampai dalam pukul 5 petang lah. Makan tadi overall memang sedap lah. Memang sampai lah. Baru 160 look banyak gila 4 orang. So lebih kurang dalam satu kepala tu RM40 lah. Dan sekali dengan ayam tadi. Okay, jom sekali aku sambung lagi. Nanti pakai baju hujan Ustaz. Dah lebat kat sini pun. Tiba-tiba lebat pun dah.
sangat lebat di sini. Okey, jom. Hujan dah slow dah sikit. Dapat segah dah. Okay, jadi sekarang ni jalan nak ke Sungai Tiram. Yang mi kari tu, kalau kata buka tak buka. Dah lebat gila ni. Sekarang dah 4.45 petang dah. Tak perasan signboard dah tu. Sebab dia memang dalam sikit, dia memang tepi laut tu. Okay, jom. Kedai dia. Baru selesai makan. Tapi apa ayah aku ada satu untuk makan dan lebihnya bungkus. Buat kenyang kan. Terus sekarang ni dah kena petang lah. Dah duit nak balik lah. Lebih kurang lagi 2 jam setengah mau nak tapak sampai ni Kulim tu. Kita nak isi minyak dekat Shell ni. Oh, okey. Jadi sekarang ni minyak 313.9. Okey, ingat 313.9. Lebih kurang dalam 20 ringgit lah. 28 kupang. 28 kupang dia bawa kita sejauh 315 km. Tu pun tak clear lagi sebab dia ada tank spare. Jadi aku dah reject dah. Aku dah reset dah. Okay, jom kita gerak. Okay kan, aku pun dah sampai dah dekat kawasan perumahan aku. Ada anjing pula bercelah ni pun. Okay, anjing tu rasanya tu anjing bukit. Okay, so kat sini aku just nak capture two things lah. So total perjalanan kita lebih kurang dalam 1168.9 km. Itulah. Okay, so thank you so much for watching. Nanti aku akan letakkan sekali lah dia punya bill untuk minyak tu. So thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye.